Kembali bersiaran di Estrimo Podcast GP. Terima kasih kepada rakan-rakan dan penaja kami yang bersama dalam season ketiga, musim ketiga Estrimo, musim ketiga Podcast GP. Kali ini kita dikuasakan oleh Estrimo. Terima kasih juga kepada rakan-rakan penaja yang lain. Terima kasih Koyoko Battery, satu-satunya bateri motosikal dengan pengesahan daripada Sirim, Malaysia. Seterusnya Tune Boss, pakar ECU lokal tempatan, dan juga kita katakan apa lagi satu tadi tu? CDI. Jaga CDI. Kemudian Ilala Luggage. Beg skuter yang ditunggang oleh Osman. Seterusnya Masa Energy. Comel dia Osman. Masa Energy pilihan minuman pilihan utama kami di Podcast GP. Dan seterusnya RK Chain. Apanya dia rantai berkualiti. Kita katakan yang memang sangat-sangat berkualiti dengan desain-desain terkini, berwarna-warna baru. Setiap kali ada special edition. Kau cuma satu je, dia tak buat saiz motor aku. Tak dapat nak beli. Hasif Hakim tanya dekat sini, singgah GP nanti buatlah di Kedah. Itu hari orang buat kat Penang, tak omai. Orang dah buat Penang dekat dah, tahu yang tak omai apa suruh. Kan? Okay, guys, sekarang ni kita berada dalam yang ketiga, segmen kita yang ketiga, di mana kita membicarakan tentang perihal perlumbaan yang baru-baru ini berlangsung di Termas di Rio Hondo. Di mana Termas di Rio Hondo ni, nama Malaysia pernah naik dulu, Wandi. Yang mana tak tahu tu balik cari balik. Mana okey. Case tu. Ya. Karina Pawi. Kita kata memang power dekat sini dengan keadaan hujan sebab cuaca tak menentu sebenarnya kalau dekat Termas di Rio Hondo ni. Cuma Termas di Rio Hondo ni kita kehilangan aksinya selama 2 tahun pertama sekali tak silap saya akibat kebakaran tu, kemudian dia ada berlaku masalah kewangan sedikit yang menyebabkan dia orang tak dapat untuk teruskan. Itu kalau tak silap saya lah sebenarnya. 2 tahun. Rasanya tak dapat dijalankan di Termas di Rio Hondo. Kita kembali di bumi Argentina pada kali ini. Kita tak nak lompat ke mana-mana tajuk. Dulu kita mula beradab sikit, Wandi. Pendapat Wandi tentang Lita Termas di Rio Hondo ni? Layout dia ke? Ya, saya lebih kepada komen daripada pelumba sendirilah. Okey, cerita sikit. Sebab dia lebih dekat. Ini komen daripada pelumba-pelumba Honda. Okay, yang mana dia kata Lita ni lebih seimbang. Seimbang maknanya wide corner dia dengan hard brake, kawasan hard brake corner stop and go dengan kawasan long dia, so seimbang. So sebab itulah kali ni kita boleh nampak Honda agak maju. Tapi kita tak nak cerita pasal Honda lagi. Belum lagi. Itu bukti. Ada sebab saya pakai baju ni hari ni. Sebab dia pelumba, dia lebih tahu tentang layout dan juga advantage disadvantage yang mereka ada untuk layout tertentu. Sebab layout ni penting juga cikgu. Dia bukannya main buat je, tak. Ada layout tu dia lebih menguji kepada kestabilan, ada layout tu menguji kepada betapa tahannya motor tu, agility lagi sebagainya kan. So itulah daripada segi semua tu. Jadi komen mereka Lita ni lebih baik untuk Honda dan terbukti. Honda itu tiga-tiganya top 10. So itu saja boleh kata. Apa yang menarik dia saya dekat Lita ni sebab di sektor yang pertama tu dia mulakan dengan satu corner yang tajam di selekoh yang pertama, kedua, kemudian dia masuk selekoh yang ketiga tu terus satu long straight 1.1 kilometer. 1.1 kilometer sebelum masuk ke selekoh yang seterusnya. Itu adalah satu kita kata first memang teknikal gila kawasan first sector yang kita kata 2 selekoh yang pertama tu. Kemudian 2-3 selekoh yang pertama tu, kemudian terus dengan satu straight yang panjang gila-gila 1.1 kilometer sebelum dia kepak habis punya kan. Kemudian dia mula dengan satu section yang bagi saya amat mementingkan edge grip. Di sektor kedua dan juga sektor ketiga dia tu memang edge grip kena bagus, dengan ada beberapa selekoh yang kita katakan flowy punya selekoh, kemudian ada satu selekoh yang sedikit menaiki kawasan bukit, kemudian ada 2 selekoh lagi yang meneruti sebelum masuk ke sektor terakhir adalah 2 selekoh yang kita katakan on throttle punya selekoh yang memang menguji ketahanan tayar pula selepas tu. Kemudian dengan ikonik 2 selekoh terakhir dia tu. 2 selekoh yang terakhir dia tu yang kita tengok kesilapan boleh berlaku di 2 selekoh yang terakhir yang pernah berlaku sebelum-sebelum ni pula di Lita Termas di Rio Hondo. Memang saya rasa memang rindu dengan Lita ni lah selepas kita kembali di sini. Baik, kita pergi dulu ke
perlumbaan Moto3 dulu sebenarnya. Kita nak ceritakan sikit dekat sini. Kalau Moto3, apa pendapat Wandi tentang perlumbaan di Moto3 baru-baru ni? Moto3 hari tu agak Moto3 sentiasa boleh kata best lah. Sentiasa best. Okay, sentiasa best kerana longgokkan. Memang Betul. game longgok betul lah. Cuma sini tahun ni yang saya nampak berbeza, Honda bila slipstream susah. Dia tak betul. macam tahun lepas. Tahun lepas kalau KTM slipstream Honda agak senang untuk potong. Tapi kali ni tak. So itu penambahbaikan daripada Honda lah, dan kita nampak memang menjadi. Betul. Sebab macam cikgu kata di 1.1 kilo. Jauh tu untuk motor kapasiti kecil. Betul. So kita boleh nampak memang KTM agak struggle kalau nak follow belakang. Sebab itu PKRS mampu untuk maju ke depan walaupun telah bersaing banyak kali, tapi dia still mampu. Kemudian di Moto3 lagi yang saya suka, sebab cikgu tanya minggu lepas siapa yang saya jangka tahun ni akan menang. Saya jangka PKRS dan terbukti dia menang. Sebab itu saya suka race di Argentina baru-baru ni. So cara juang dia tu cikgu yang saya nantikan. Sebab dia dari tahun lepas lagi memang nampak someone lah, budak yang akan bawa something dalam Moto3. Dan tahun ni memang saya letak harapan besar untuk dia, sehingga saya percaya dia berjaya menjadi world champ tahun ni. Dan dia tak menjadi di TIGP dan akhirnya menjadi di Argentina. Betul. Jangkaan saya pula yang itu hari saya kata David Munoz kan jatuh pula kan. Betul, jatuh dia. Aduh, aku punya yang mana saya pilih memang teruk. Tapi saya nak menarik minat Wandi lah juga bila cakap Moto3 ni kan. Moto3 ni kita nampak performance ataupun prestasi daripada pelumba-pelumba rookie sangat-sangat berbeza daripada tahun-tahun sebelum ni. Kita katakan sebab kalau kita tengok dekat dalam top 10 punya list, kita katakan sini Angel Piqueras, kita tahu tak boleh nafi lah dia juara dunia kan. Tapi bila kita ke bawah, kita tengok kita ada nama-nama seperti untuk yang berada di mid pack yang dah dapat mata. Buchanan, kita ada Cruces ni, saya pun tak tahu nama persebutan dia. Moodley, semua dah dalam punggutan mata sekarang ni. Kan Rosenthaler pun nampak okey lah walaupun yang tu kan. Kita tahu Alvaro Carpe, kita ada Perrone, memang itu antara nama-nama yang boleh bagi saingan pada tahun ni. Uriarte kan. Memang rider pada musim kali ni saya rasa Moto3 dia dapat menunjukkan sesuatu yang lain pada sebelum ni. Ya, kita tak nafi nama-nama seperti Jose Antonio Reda, ada Fernandez, kita ada Matteo Bertele yang sangat baik di Lita ni waktu praktis. Matteo Bertele bagi saya memang saya anggap okey, race kali ni Matteo Bertele menang lah. Tapi Moto3 dengan 1.1 km punya panjang dan kau boleh lead di final lap masuk di turn yang kelima, tapi kau kalah race. Itu biasa untuk Moto3 lah. Macam Datuk Razlan cakap sebelum ni lah, kenapa dia tak invest ke dalam Moto3, sebab dia kata benda ni sangat-sangat unpredictable, unsangkable kan. So sebab tu dia tak nak invest ke Moto3 pada satu masa dulu, Datuk Razlan cakap. Jadi memang nampak impact rider daripada rookie yang masuk ni nampak lebih baik daripada rider-rider yang sedia ada. Kenapa Wandi rasanya tu, Wandi? Ini pendapat ini bukan fakta, ni pendapat. Okey, ini pendapat Wandi. Pada pendapat saya sebab sekarang ni kebangkitan rookie, kalau macam sebelum-sebelum ni pun Pedro Acosta, ini sebenarnya membuatkan pelumba-pelumba yang berada di level yang sebelum Moto3, level Junior GP, level Red Bull Rookies, mereka ni dah meletak, kalau dia boleh, kenapa aku tak boleh? Ini dia saya nampak. Lepas tu cara mainan dia di Red Bull Rookies terutamanya memang dah sedia membentuk pelumba tu jadi betul-betul berani lah. Sangat-sangat berani lah untuk berada di front group tu, macam mana dia bersaing. So keberanian tu dia bawa ke kematangan tu, walaupun tak berapa ada lagi, tapi sebab dia berani, itu yang dia bawa ke Moto3 dan dia berjaya menyelah. So daripada level Red Bull Rookies tu, penangan itu yang paling penting yang saya nampak. Yang paling menjadi Red Bull Rookies, sebab dia satu motor jenis konsep one make, dia bukan macam Junior GP. So di situ betul-betul menguji budak, menguji rider tu. Jadi saingan dia makin tahun, cuba kita tengok tahun ni pasti lebih ketat, pasti lebih seru. Daripada 6-7 orang daripada front group, mungkin tahun ni akan jadi 10, 11, 12.
sentiasa dari awal sampai akhir season. So itu Betul. menunjukkan budak tu di peringkat one make diorang dah develop keberanian memang level Betul. level Sebab tinggi saya tengok pun sebenarnya daripada rider-rider alumni Reus Rookie yang dah pun berjaya, antaranya even kita kata Zako pun apa semua kan. Itu geng senior ni lah kita kan. Tapi kenapa diorang sekarang ni diorang ada dekat MotoGP kan, kita kata kalau mereka yang pelumba-pelumba yang ikut laluan lain kurang menyelah macam diorang. Sebab apa? Saya rasa memang dia dah prove dalam one make diorang boleh, walaupun semua motor spec sama, tapi diorang dapat lead jauh ke macam mana ke dengan strategi perlumbaan diorang, gaya tunggangan diorang. Bila diberi jentera yang makin bawa, lagi bagus, lagi baik tu tunggangan, memang dia boleh jauh ke depan lah. Kalau berbanding dengan junior GP yang kita kata mungkin pasukan-pasukan tertentu mempunyai advantage tertentu lah. Jadi tengok kepada komen Amin Zulkarnain dekat dalam TikTok dekat sini cakap, macam manalah Pecco boleh pilih Luca Luneta jadi calon juara Moto3 2025. Okey, untuk kita kata pilihan Pecco sebenarnya, Luca Luneta ada tunjukkan performance yang kita kata bukan dah nak kata teruk, tak baik. Dia tamat di kedudukan yang ke-7 kan. Jadi dia masih berada dalam kedudukan top 10. Kedudukan 7 memang sangat baik. Cuma saya rasa belum litar dia. Mungkin boleh jadi belum litar dia sebab kita mula di Chang International Circuit, kemudian kita terus ke Termas di Rohondo. Dan untuk pelumba-pelumba tertentu, kita tahu pelumba-pelumba terutamanya yang base di Eropah lah terutamanya kan, yang betul-betul hardcore Eropah dekat dalam hati jiwa dia, untuk beberapa round utama pertama ni memang akan slow. Memang tapi nanti bila tiba dekat Jerez, dia akan mula meningkat naik nanti. Bila tiba di Jerez. Jadi memang kita kata memang round pertama ni selalunya dulu Qatar kan, lepas tu kita pergi Termas, lepas tu kita pergi Circuit of the Americas kan. Jadi memang selalunya 3 race pertama ni, yang mana di luar Eropah ni memang selalunya performance pelumba-pelumba belum dapat nampak, dan kita tak boleh jangka pun siapa lagi dalam apa jua kategori pun sebenarnya. Dalam apa jua kategori pun kita tak boleh jangka lagi. Bila start main dekat Eropah baru kita nampak. Sebab pengurusan tayar dia makin susah kat sana, cuaca dia sejuk tapi tayar nak kena panas dengan dia mula lebih kompleks. Sekarang ni dekat kita belah sini ni, dia lebih kepada panas. Aku kena jaga tayar dengan tayar makan je. Tapi bila pergi ke negara-negara Eropah, negara sejuk ke negara yang mungkin climate dia dalam 20 darjah Celsius, 18 darjah Celsius, bila tayar mereka, dia terpaksa nak pergi panas tayar. Lepas tu, tapi cuaca sejuk, waktu tu kita dapat lihat gaya tunggangan yang akan jadi lain, dan performa pelumba-pelumba lain pun akan meningkat naik. Betul, macam Polkadot cakap, Pecco pun tak on fire lagi. Sekejap lagi kita bincang pasal Pecco ni. Sebab kita ada sedikit fakta menarik lah juga tentang Pecco ni. Jadi masih on course, kita katakan untuk Angel Piqueras. Sekarang ni dia tamat di kedudukan pertama di litar Termas di Rohondo. Dia berada di kedudukan ketiga dalam championship standings, 29 mata. Tempat pertama masih lagi Jose Antonio Rueda, Leopard Racing dengan Adel Fernandez. Jadi 3 nama ni memang kita kena bagi perhatian. Kalau orang cakap tentang Alvaro Cape, belum lagi saya rasa untuk tahun ni. Sebab dia masih awal, dan dia orang mesti akan fokus kepada Rueda dulu kot. Kan, bagi saya macam tu lah. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu. Ini baru 2 race. Tambah-tambah di Moto3. Jadi baik cikgu. Nak tanya cikgu kena isu hit kawasan hijau. Kenapa Furu 1 kena penalti, tapi kenapa Piqueras tak kena penalti? Okey. Itu. Dia kalau ikutkan undang-undang, kepada anda semua yang mana tak sedia maklum, kalau korang tak sedia maklum, apabila tiba di last lap, kan, last lap sebarang, kalau ikutkan katanya lah, ini adalah mengikut rulebook dia, tidak boleh ada keluar daripada garisan perlumbaan dalam last lap. Kalau tak, dia automatic demote one position, dan dia tak boleh melebihi track limit. Track limit maksudnya between the two white lines. Dia track ni ada garisan putih kiri dan kanan. Lebih pada garisan putih kiri dan kanan tu dia terkeluar daripada garisan perlumbaan lah. Dan dalam perlumbaan, apabila tiba di final lap, tak boleh kan. Dia tak boleh nak, orang kata apa, lebih. Tetapi apa yang saya dapat, dan saya rasa keputusan ni betul. Keputusan ni saya rasa betul sebab berlaku untuk Piqueras kan. Sebab Piqueras dia kehilangan momentum. Dia tidak memang dia melalui kawasan, ataupun dia termasuk ke kawasan hijau tu, kawasan track limit tu,
Tetapi saya rasa ini pendapat saya yang tak tahu tentang undang-undang sangat ni, yang kita tahu bagi komen je. Tapi apabila diterangkan balik, dia orang kata Race Direction cakap sebab dia tidak memberikan sebarang advantage. Malah dia kehilangan masa disebabkan dia lalu situ waktu ketika itu. Pendapat Wandi pula macam mana? Betul. Itu kelainan selepas dipimpin tahun ini oleh Simon Kafa. Tahun lepas orang lain. So tahun ni Simon Kafa green area tu lebih kepada keadaan juga dia tengok. Betul. Kalau orang tu atau pelumba tu dia gain advantage, dia gain place disebabkan dia wide, dia terlebih garisan perlumbaan, maka dia akan diturunkan satu kedudukan lah macam pukul 1. So kalau dari segi PKRS hari tu, dia kehilangan 2 tempat. Dia white, hijau, 2 pelumba lain potong dia. Betul. Kemudian dia potong balik next race. Itu yang buat terlanggar dengan Battle tu. Matthew tu. So tapi sebelum tu dia dah kehilangan 2 place disebabkan dia white. Jadi di situlah punca ataupun alasan pihak Simon Kafa ni untuk tidak mengenakan penalti dan kekalah PKRS sebagai pemenang. Betul. Dia macam orang cakap apa, okey ini adalah undang-undang dia tapi hujung terlalu pada termada syarat. Dia macam itulah. Dia bergantung lah juga kan. So bagi saya memang itu adalah keputusan tepat yang dipimpin oleh member Simon Kafa. Tapi baru sembang sekali dengan dia, dengan aku member. Dia jumpa aku pun dia tak kenal aku dah nanti. Jadi itu yang berlaku dalam Moto3 baru-baru ni. Jadi tamat macam tu. Sekarang ni kalau kedudukan kau boleh tengok sendiri, kau boleh cari sendiri kedudukan standings memang Angel Pequeras berada di kedudukan pertama, berada dengan Jose Antonio Rueda kedudukan pertama 41 mata, Adrian Fernandez kedudukan kedua 36 mata terkumpul, Angel Pequeras 29 mata. Yang dekat dengan dia pun Mateo Bertele tamat di kedudukan yang keempat, ataupun berada di kedudukan keempat dengan 24 mata. Memang masih besar dan nama-nama besar juga masih lagi dalam keadaan yang jauh di bawah pun ada. Yang kita katakan dia orang akan comeback, guarantee akan comeback nanti. Jadi kita tengok nanti. Ada yang cakap tadi David Munoz agak terlalu agresif. Itu pun saya setuju juga lah macam. Dia dari tahun lepas lagi memang macam tu. So ngam lah kalau dia lawan dengan Pequeras. Dua-dua jenis yang sama. Patutlah juga PJ pilih dia pun kan, sebab aku suka tengok orang buat kacau. Aku suka orang buat kacau. Kalau ada si nombor 55 tu dulu siapa? Romano Fenati kan? Fenati aku sokong. Memang pangai jenis tu. Okay, sekarang ni kita ke Moto2, Wandi. Moto2. Okay. Saya mula je sekejap Moto2 sebab silakan. saya takkan banyak cakap pasal Moto2 sebab saya buka mata, Gonzalez dah bersorak. Oh. Itu Gonzalez menang Saya cuba menahan mata. Cuba menahan entah apa yang mengasut saya. Bunyi dia. Dia menang. Okay. Saya percaya pasti ramai yang macam saya, betul tak? Kalau ada yang menonton sekarang ni, baik di TikTok ataupun di satu lagi, betul tak? Sama macam saya. Terlelap. So cikgu macam mana? Okay, bagi saya ada tengok sikit. Bukan tengok sikit lah, saya memang ada tengok lah. Dia dah jadi habit tau kita tengok apa semua kan. Betul. Sebab Dixon menang. Gonzalez menang. Dixon menang. Tengok sebab mata. Kita yang menarik dia pada kali ni di Moto2 apabila salah satu pasukan bawahan berjaya untuk masuk ke Q2, iaitu Clean Forward Racing. Kepada korang tahulah, Forward Racing ni macam ada je lah dia sebelum ni kan. Dia macam ada je kan. Lepas tu macam tiba-tiba Alexis Krish dia berjaya menamatkan di kedudukan, saya tengok di qualifying dia. Qualifying dia dapat P5 dia P4. Dia P4. Dia first, dia rider pertama di row yang kedua. Jadi untuk Clean Forward Racing, antara pelumba ataupun race yang paling teruk sebelum ni, motor tu paling teruk sebelum ni, LS Creed ni pun memang kita buat dono je dulu. Memang terkejut untuk dia berada di kedudukan yang keempat ni. Dan apa yang menarik dia, saya tak silap saya dengar waktu komentari tu cakap, dia ada temu ramah orang daripada Forward Racing, dia kata ini adalah screen time yang paling banyak yang pernah dia orang dapat dalam siaran MotoGP. Penting. Dia kata ini adalah macam screen time yang paling banyak kali, paling panjang lah pernah dia orang ada dekat dalam screen MotoGP. Sebab kan LS Screen ni lah. Dan LS Screen ni dia menamatkan perlumbaan di kedudukan yang sangat-sangat respectable. Kedudukan ini adalah kedudukan terbaik bagi dia.
iaitu di kedudukan yang ketujuh. Mendapat 9 mata. Jadi menarik lah ada pendatang baru kan yang datang dan dia buat ni dan dia hampir berjaya untuk mengatasi bekas pelumba MotoGP. Darren Binder berada di kedudukan yang ke-6 kan. Jadi tapi penguasaan Manuel Gonzalez saya rasa tahun ni memang dia kena sampuk. Manuel Gonzalez, tapi sayang dia tewas di kedudukan kedua dengan Jack Dixon. Jack Dixon pun dia dah macam-macam dah, aku tengok dia meraihkan dia tu dah macam lebih-lebih hal kan. Dengan gaya jalan Conor McGregor dia, lepas tu dia segat dia buat kau dekat Argentina, lepas tu kau buat kan? So kau buat Cristiano Ronaldo punya celebration, aku jadi macam kau ni berani tu kan. So dah habis celebration dah dibuat. Jason kita mungkin boleh kata hampir menjadi kuda tua lah. Kuda tua dalam saingan Moto2 ni. Menunjukkan dia value dia dalam F Mark VDS. Dia sebab bila kita sebut Jason dia berada dalam Mark VDS ni sebab dia baru je juga bertukar pasukan kan sebelum ni. Jadi dia CF Moto. Ya, so dia memang bertukar platform sekali kan sebelum ni. Dia dalam Moto2 daripada CF Moto. Dia kalik juga tak CF Moto sebelum ni Bosco Scuro. Ya, dia daripada Bosco Scuro pula tu. Jadi dia bertukar Mark VDS yang Bosco Scuro. Dia daripada Kalex lompat ke Bosco Scuro. Jadi terus dapat P1 terus dapat P1 untuk kedudukan di race yang kedua. Dia dah dapat adapt mungkin kan. Jadi rata-rata sebenarnya kalau kita katakan track record dapat dipecahkan oleh pelumba-pelumba di Moto2 ni ketika di waktu free practice. Benda pelik berlaku di Moto2. Dan apabila saya kaji sikit bahagian ni, memang dia kata development tayar Pirelli menyatakan bahawa dia kata mungkin kesan kali pertama dia orang musim lepas dengan Pirelli. Jadi musim kali ini adalah musim kedua, development tayar daripada Pirelli dah membawakan kesan yang baik untuk pelumba-pelumba di Moto2 dan dapat untuk renew all time lap record bagi Moto2 di litar ini pada free practice lagi. Jadi macam tu. Seawal tu. Jadi memang seawal tu dah dapat buat catatan yang baik. Jadi bahagian Moto2 ni kita tak nak cakap banyak, masih lagi selebriti dengan naik turun dia. Saya nak respon yang ni. Dia kata apa, mana tadi Alonso ni daripada Yan tengok Moto2 sebab Alonso je, tapi dah 2 race sampai. Betul. Baik, Alonso juara Moto3 tahun lepas. Betul. Dia kalau kita tengok balik pada masa Moto3 tu, dia ambil masa dalam hampir setahun. Betul. Tahun pertama dia debut di Moto3, hujung-hujung boleh kata suku terakhir barulah dia perform. So dia ambil masa tengok berapa lama. Itu di Moto3. Moto3 ni jentera dia tak lagi jauh dengan Red Bull Rookies, dengan Junior GP. So dengan jentera yang dia dah biasa, itu pun ambil masa. Hampir setahun untuk dia dapat tempat yang baik. Tahun kedua, dia jadi world champ. So sekarang ni di Moto2, jangkaan saya sendiri jangka lah cikgu. Saya jangka daripada apa yang dia lalui tu, saya jangka dia akan ambil masa lebih lama berbanding Moto3. Betul. Kalau Moto3 ni ambil masa hampir setahun, sedangkan jentera macam tu dia dah pun lalui di kelas bawahan lagi sebelum masuk Moto3, apatah lagi di Moto2. Moto2 mungkin dia akan ambil masa lebih setahun, mungkin hampir 2 tahun, barulah dia menjadi. Itu pun menjadi mungkin tengoklah mungkin agak tak berapa drastik sangat. So, sebab bagi saya dia bila kita katakan kita dah terbiasa dengan wonderkid. Kita terbiasa dengan wonderkid. Dulu kita dihidangkan dengan Valentino Rossi, pap naik MotoGP kan. 500cc kan. Lepas tu kita dihidang pula. Lepas tu tak lama lepas tu lah, walaupun lama dah juga kan, tapi tak lama lepas tu kita datang dengan Marc Marquez kan, dia datang dengan pap naik kan. Lepas tu kita dihidangkan pula dengan Pedro Acosta. Pedro Acosta pun sebenarnya Moto2 dia 2 tahun kan. Sebab injured je. Sebab injured. Ya, sebab injured. At least dia perlukan 2 tahun jugalah kan, tapi sebab injured lah, kesusahan sikit. Jadi kita pula menganggap David Alonso ni alien juga, sebab apa dia pecah rekod apa semua last year kan. Tapi bila dia masuk ke Moto2 kita nampak kesusahan dia. Sebab kita pun macam kita tengok kepada Ethan Guevara. Ethan Guevara ni juga bekas world champion. Baru tahun ni baru nampak dia ada something, nampak dia bagi
saingan kan. Even kalau kita katakan nama Manuel Gonzalez dah masuk 3 musim dah. Dalam Moto2 ni. Baru tahun ni. Dia sebelum ni bersama dengan Master Cam Team. Lepas tu tahun lepas dia bersama dengan Gresini. Tahun ini dia bersama dengan Intech GP di Krimoli. Baru tahun ni, tahun lepas dah nampak kesan sikit-sikit. Baru tahun ni nampak dia macam betul-betul nak nampak pergi kan. Jadi Moto2 memang agak sukar untuk dia orang nak hadapi lah. Jadi tapi memang kita menunggu masa dan ketikanya lah. Kita tahu ada yang macam dah penghujung karier dah pun bila masuk ke Moto2 ni. Kita tengok memang macam tak boleh pergi dah. Tapi memang ada yang kita kata perlukan masa, perlukan sabar lah. Saya rasa memang akan jadi nama besar juga. Jangan lupa seorang, dia masih lagi belum berlumba kerana masih dalam fasa berehat, Sergio Garcia. Ini saya betul-betul nantikan ni. Saya nak tengok. Saya yakin dia memang boleh perform baik punya. Sebab tahun lepas pun dia dah lead championship, cuma dia down sebab dia cedera. Cedera dia agak parah juga. Sebab itulah tahun ni dia dan juga tim sendiri nasihat relax dulu. Berehat dulu. Nanti betul-betul dah ready, betul-betul dah baik, barulah datang berlumba. Bawa sendiri rehat dulu. Takut nanti lambat proses penyembuhan tu lambat. So sebab itulah kalau anda yang tengok mungkin tak perasan. Mana Sergio Garcia? Mungkin ada yang tak perasan. So dia tak berlumba lagi. Tengok nanti di kota, tak pasti dia lumba atau tak. Kota kita tunggulah. Bagi peminat-peminat Celestino Vietti pula, bagi saya benda ni kita dah lalui beberapa tahun dah. Daripada 2022, 2023, 2024. Memang awal musim di tip top. Kita kena tunggu tengah musim. Celestino Vietti ni selalunya dia pancit awal lah. Harap tahun ni dia akan dapat buat sesuatu lah Celestino Vietti. Saya rasa pun dia boleh. Dia dalam bimbingan satu kata apa, support system yang baik. Sebab dia masih ada VR46 punya management kan. Memang dia orang pun pergi ke training sekali apa semua kan. Jadi memang dia berada dalam support system yang baik. Cuma sama macam orang lain juga, belum masa dia. Mungkin kalau tahun ni dia dapat teruskan, saya rasa ada peluang untuk Celestino Vietti. Dan lagi yang kita perlu bagi perhatian, saya sebut 2 nama sini. Satu, Dennis Onchu. Dennis Onchu, tanggapan saya dia dalam keadaan agak bahaya sekarang. Sebab dia masih belum boleh menyelah. Saya takut dia jadi macam Arenas. Sekejap je dengan kita. KTM ni tak lama. Kalau 2 tahun dia bagi peluang 2 tahun tu kira okey tu. Tapi 2 tahun tak menyelah, sedap. Saya nak tanya kepada Mak Wandi, Ayumu Sasaki ada kan dia? Ada. Dia bersama dengan tim RW tahun ni. Kurang naik. Patutlah. Dia agak kurang nampak. Barry Baltus mana? Naik. Baltus okey. Barry Baltus di mana? Barry Baltus masuk Fantic Racing. Okey. Dia sama dengan Zonta. Jadi dia dengan Zonta Benegober. Okey, Ayumu Sasaki pun maybe dia dalam tim yang baru lah. Sebab saya tengok komen dekat Facebook ni, Ayumu Sasaki pun tak nampak. Kan Joe Robert, jangan, aku tak tahu lah Joe Robert, biar kat dia lah kan. Dan nama yang kian naik wakil kita ni sebelah Asia juga, Mario Haji. Kalau anda perasan lain macam tahun ini tahun kedua. Saya memang menanti-nanti. Hari tu accident dia tak dapat habis je. Tapi dia memang macam ni tau, nampak dia dah ready untuk berada di pack depan. Sebelum ni ikhlas tau Wandi. Sebelum ni kelas saya tengok Mario Haji ni waktu di Moto3 lagi apa semua, saya macam alah ni masuk geng-geng Indo ni masuk sebab sponsor je lah ni, Honda je lah apa semua kan. Tapi bila pap naik lain macam Mario Suryaji ni kan. Mario Haji memang nampak potensial. Musim ni memang nampak memang lain pergi dia, kita nampak sebab mungkin kita nak bandingkan dengan partner dia Yuki Kuni sebab dia dah lari lama kan. Daripada Moto3 dulu dia balik, dia pergi Asia Road Racing apa semua, baru dia kembali balik kan. Tapi Mario Haji memang dia berada di, boleh katakan top 10 dalam praktis. Kita nampak lah, memang nampak motor putih tu lalu lah. Jadi memang menarik boleh beri perhatian juga tu. Itu pun kita akan banyak cover juga. Rakan jiran kita akan banyak cover. Betul. Tapi tak adalah kita nak kata letakkan di harapan nak world champion ke tak lah. Tapi kita seronok bila rider yang di luar jangkaan dapat perform. Itu yang menarik dia tu. Macam ibarat kau tengok Ana Carrasco dapat menang. Dia macam memang takkan lah. Okay. Jahat dia cikgu. Okay. Kita akan berhenti. Bukan berhenti. Kita akan terus ke kategori yang seterusnya. Sebab ini agak saya baru tengok jam Wandi. Dekat 12. Oh ya.
Betul, tapi tak masuk lagi. Oh, dah rehat dah sebelum masuk MotoGP ni. Okey, rehat kejap. Rehat kejap dan nanti kita akan kembali kepada kupasan MotoGP. Panjang sikit. Please, sikit. Malaysia buatan anak tempatan Ilala Lagis, back scooter penerbangan Tuis Media, event-event Tuis Media, kemudian kepada minuman pilihan kami, Monster Energy, dan juga RKC rantai tip top meletup gelebas. Kita kembali dalam segmen ketiga, Part B. Part B di mana kita nak bincangkan tentang MotoGP sekarang ni. MotoGP kembali ke Grand Premio YPF Energia di Argentina, diterbas di Rio Hondo selepas beberapa tahun kehilangan aksi di litar ini, dan kita hadir dengan satu hype di mana kita katakan Marquez Train masih lagi dianggap akan menguasai dan akhirnya membuktikan bahawa mereka berdua masih lagi berada di depan bagi perlumbaan kali ini. Kita tak nak skip apa-apa, kita nak minta pendapat daripada Wandi dulu tentang perlumbaan ataupun sesi-sesi MotoGP di litar Termas. Kali ni MotoGP boleh kata seperti yang dijangka jugalah. Selepas Marc Marquez di Thailand, dia pegang rekod, dia menyelah dari awal sesi sampai dapat P1 pole position, dan itu menunjukkan dia dah ready untuk menang. So datang ke Argentina di hari pertama lagi pun, di sesi free practice pun dia dah top. So dari situ terus orang pun dah anggap dia lagi kali ni. Itu yang boleh nampak lah cikgu. Betul. Dia nak kata dia memang dijangka, tapi untuk tempat 1 dan 2 saja bagi yang saya kata boleh dijangka itulah. Sebab bagi saya ada pelbagai kejutan lain di Argentina. Betul. Dia memang nombor 1 nombor 2 tu masih orang sama. Tetapi kita katakan kita datang dengan kejutan lain di bumi Argentina ni. Di mana kalau kita ambil daripada free practice, kita terkejut dengan jentera Honda. Dengan nama Johan Zarco tiba-tiba berada di kedudukan yang kedua, hanya 0.026 saat di belakang Marc Marquez. Kita macam pelik, itu satu dah kan. Tiba-tiba Marco Bezzecchi tamat di kedudukan kelima dengan jentera Aprilia dia. Lepas tu dengan Luca Marini datang mana nombor 6. Aku macam what? Luca Marini kan. Jack Miller dengan Yamaha dia nombor 7. Maverick Vinales nombor 8. Juan May nombor 9. Nama KTM tak muncul lagi lah. Kita nama-nama baru nombor 10 baru Pedro Acosta, Brad Binder di bawah kan. Jadi macam kejutan ketika awal sesi. Ini kita kata kejutan di awal sesi lah. Tapi kecemerlangan kejutan pula di sesi kedua, di praktis, di mana Fabio Di Giannantonio tamat di kedudukan yang kedua. Dia jadi satu kejutan. Tadi Zarco kan. Lepas tu Fabio Di Giannantonio pula yang berjaya naik. Lepas tu Brad Binder dapat improve, Marco Bezzecchi dapat improve. Marco Bezzecchi tempat keempat, Brad Binder naik ke tempat yang kelima. Ini sebelum kita katakan Q1, Q2 lah ni. Okay, kemudian bila kita pergi ke FP2, sebab masih mengekalkan konsistensinya adalah Johan Zarco dan Fabio Di Giannantonio yang berjaya tamat di kedudukan ketiga dan juga di kedudukan yang keempat, hanya 0.2 dan 0.17 saat di belakang pendahulu sesi ni, Alex Marquez. Waktu ni pula terkejut, Alex Marquez di depan Marc Marquez di free practice yang kedua. Sebelum kita nak ke qualifying session, di mana kali pertama kita dapat tengok, bukan kali pertama lah, di mana Juan May dapat ke Q2. Saya waktu tengok ni memang macam macam nak sebab memang Juan May, Jack Miller lepas tu dengan ada harapan mungkin kalau sebab Fermin tamat di kedudukan yang keempat, mungkin Fermin dapat buat sesuatu kan. Jadi macam lalu tu kita pula dengan terbawa Ayat Ogura pada race Chang, kita fikir Ayat Ogura boleh buat sesuatu, tapi Ayat Ogura nampak struggle sikit. Betul lah kata orang, sebab dia ada praktis lebih dekat Chang. Jadi mungkin sebab tu dia ni dia dapat perform dekat Chang. Rupanya lepas tu bila race di sini pula dia pakai Toyol. Tapi tak apa, kita bincang pasal benda tu. Dan di Q2
kejutan apabila lama kita tak nampak, tak silap saya daripada tahun 2021 front row Siapa? Honda. Front row untuk Honda. Oh, betul. Lama. Front row untuk Honda. Jadi Johan Zarco berada di tahun 2022 tak silap saya last quote. Tak perasan saya bahagian tu. Tolong jangan quote Ini kata Cikgu PJ Okey. Johan Zarco berada di kedudukan yang ketiga. Berada di front row untuk pasukan satelit. Tapi satelit pun dia pakai motor factory kan. Jadi untuk pasukan satelit berada di kedudukan yang ketiga. Dan juga Pedro Acosta start di kedudukan yang kelima. Fabio Di Gianantonio start kedudukan yang 6. Fabio Quartararo kedudukan yang ketujuh. Dia start di third row. Jadi memang di luar jangkaan lah. Jadi baru kita nak cerita pasal race. Baru kita nak cerita pasal race. Dalam perlumbaan ni saya katakan what a start daripada Alex Marquez. Alex Marquez punya start tip top. Pedro Acosta punya start tip top. Fabio Quartararo punya start paling best kalau tengok masa tu. Memang mula-mula tu memang pergi terus orang kan. Johan Zarco ketinggalan terus. Tapi kita katakan nak macam mana lah. Kita tapi kalau kita katakan sebelum kita ke perlumbaan yang betul lah, kita cerita kepada sprint race dulu lah. Sprint race 3 nama. Masih lagi 3 nama yang berada di atas untuk berada di kedudukan podium. Marquez, Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Sebab kita ada benda yang kita nak bincang. Jadi saya beritahu keputusan dulu kejap supaya kita dapat refresh sikit. Tetapi Pecco Bagnaia tidak berjaya untuk meneruskan podium di perlumbaan, di mana kembalinya Franco Morbidelli berada di kedudukan podium. Okey Wandi, kita nak cerita dekat mana nak start ni? Nak sebut siapa dulu? Nak sebut siapa dulu? Okey, kalau Wandi tanya nak sebut siapa dulu, saya rasa mungkin Wandi boleh sebut. Kita nak sebut tentang Ogura dulu lah. Ogura dulu. Kenapa rasanya? Isu apa? Isu apa Ogura? Baik. Ogura itu dia dibatalkan perlumbaan dia. Okey, terus disqualified. Okey. Kerana selepas perlumbaan tu pihak penganjur iaitu Dorna dia tengok sistem elektroniknya, softwarenya tidak menepati apa yang telah diluluskan. Memang mereka pakai ECU yang sama. Tetapi penyambungan daripada ECU tu kepada motor yang disediakan oleh Aprilia itu yang tidak diminta menggunakan version yang betul. Version yang betul lah macam tu. Dia menggunakan version yang belum dihomologasi oleh FIM Dorna. Ya, dia apa-apa yang nak guna pada motor tu mesti dapat kebenaran daripada Dorna dulu. Homologasi tu lebih bukan kebenaran lah. Senang cerita. Senang bahasa mudah ni. Kebenaran. So, apa yang diguna tu belum mendapat kebenaran daripada Dorna. Walaupun benda yang diguna tidak memberi advantage pun pada jentera. Tak menjadikan jenteranya lebih pick up. Tak menjadikan jentera dia lebih laju. Sebab itu memang dah disahkan sendiri oleh pihak Dorna. Tapi peraturan is peraturan. Kalau belum dapat kebenaran, tak boleh guna. Betul. So, tak boleh guna lah. Jadi itulah kesian. Saya kesian kepada Ogura, tapi yang positifnya Ogura masih tamat top 10. Dia dengan diri dia sendiri, saya rasa confidence level dia masih lagi top. Dia percaya diri, rupanya aku masih dapat. Walaupun keputusan disqualified, tapi sebab benda tu tak mendatangkan apa advantage untuk dia, dan dia pasti tahu aku masih boleh fight untuk group depan. So, sebab saya ada terdengar satu perbualan di mana pasukan dia cakap tentang sebenarnya harapan bagi Trackhawk Racing. Mereka tak jangka pun untuk berada di top half daripada saingan. Sebenarnya. Jadi apabila dia orang dapat berada di kedudukan top half tu macam satu bonus lah sebenarnya. Untuk mereka, untuk pasukan Trackhawk Racing ini. Jadi itu yang menarik dia, dan bagi saya itu bukan satu pematah semangat untuk dia lah. Salah siapa? Chon cakap dekat dalam ni, dekat TikTok, dia kata salah siapa. Bagi saya itu adalah kesilapan, mungkin minor punya kesilapan, di mana mereka, kita katakan ECU itu di-flashkan dengan version yang tidak dihomologasi. Mungkin terlepas pandang saya rasa. Itu. Boleh jadi. Dia
Kalau Habib ada lagi best kita boleh tanya sebab dia Betul. lebih faham. Habib jaga Raul Fernandez, House punya pasukan. Tapi dia tak ada malam ni. Kalau dia ada kita boleh tanya sikit. Dia lebih faham dia ni. Betul. So itulah Ayo Ogura dia menyelah. Kita masih lagi dalam Third House. Tapi rakan sepasukan dia yang boleh kata senior, paling senior di Aprilia, Raul Fernandez, tak menjadi. Pada saya ini tamparan hebat untuk Raul sendiri. Dia yang paling diharapkan kerana di Aprilia hanya dia saja yang kekal. Yang pernah ada pengalaman. Yang lain semua tak ada. Saya mencelah kejap Wani. Ini kat sini bukan Wak Arif tanya. Nama dia bukan Wak Arif. Kalau Ogura nombor 20 pun still Stewart check ke? Ya. Memang semua akan dicek semua. Termasuklah kita kata tekanan tayar, berat minimum, berat maksimum ke apa pun semua tu, memang dia orang akan cek selepas perlombaan. Semua sekali. Walaupun menang tak menang dia orang akan cek. Memang dia orang macam itulah. Jadi teruskan Wali. So Raul Fernandez keadaan sekarang yang saya nampak lah, dia tak berapa okey. Paling kurang biarlah jadi nombor 1 di Aprilia, paling kurang. Kalau tak pun tak lagi jauh daripada pelumba lain. Macam kalau Martin join, dia tak adalah jauh ke belakang. Kalau Martin nombor 3, dia nombor 4 atau nombor 5, masih rapat. So menunjukkan yang dia tu layak untuk dikekalkan. Kerana dengan pengalaman dia, kerana dengan kebolehan dia yang dah lama kendali LSGP. Tapi kalau di bawah rookie ni boleh kata penanda aras untuk lihat yang senior tu sejauh mana. Terjadi kepada KTM. Kita tengok Pedro Acosta. Sebab dia perform lebih daripada Jack Miller, terus dia angkat ke pasukan kilang. Jack Miller hilang tempat langsung. Begitu juga, itu pentingnya rookie. Jadi berjaga-jaga pelumba lama dengan rookie. Kalau rookie ni lebih menyelah berbanding pelumba lama, itu alamat yang tak baik. So, saya percaya pihak Aprilia dah mungkin buka mata lah untuk Raul ni. Mungkin macam mana, boleh kekal atau tak. Ataupun pula kita pandang daripada satu belah side pula, mungkin Ayo Ogura ni lucky sebab mungkin dia tak fikir terlalu banyak, dia just masuk dan ride dia. Jadi kebetulan geometri, jentera dan sebagainya sesuai dengan dirinya. Jadi dia belum jumpa satu halangan lagi. Mungkin dia belum jumpa satu halangan lagi. Jadi dia masih lagi kita katakan dalam honeymoon period mungkin. Sebab kita kata bila dalam sports ni memang ada je selalu macam tu. Selalunya kadang-kadang beginner's luck ke, nak kata luck pun bukan, cuma disebabkan dia masuk tanpa mindset. Bila dia masuk dia tanpa mindset, dia tak fikir motor ni macam mana, dia masuk dan dia ride. Kan? Dia just nak timba pengalaman. Tiba-tiba dengan cara dia nak timba pengalaman tu, itu yang dia perform. Sedangkan rider-rider dia mungkin yang dah lama ni, dia jadi macam terlalu banyak dia fikir. Okay, aku nak kena dapatkan data ini untuk aku punya suspension. Aku nak kena dapatkan data ini. Mungkin dia dah datang dengan pelbagai fikiran yang nak perlu dapatkan data ataupun perlu improve something, yang menyebabkan dia orang tak dapat freedom. Sebab bila pelumba ni dia nakkan freedom untuk dia orang dapat buat apa yang dia orang nak buat, kan? Tapi bila kurang freedom tu, mungkin dia akan berkecamuk sikit dan mungkin itu akan mengurangkan sedikit kita katakan prestasinya lah. Bukan Arif tu komen kat sini, steward MotoGP dengki dengan pembalap Asia. Ayo Ogura disqualified. Itu tak dia buat quote lah. Ada sentimen. Sebab akan ada, dia ada, sebab ada certain publication yang tulis macam tu. Memang ada. Dia kata macam, kenapa pelumba Asia yang di, sebenarnya itulah bila dia orang tak, bila menulis ikut suka jadi macam tu kan. Jadi memang ada pun, saya ada terbaca juga yang jangan bagi sentimen apa ni memburukkan pihak penganjur. Pak Jabit cakap kat sini, dah lama rider Asia tak mendunia. Betul. Kalau kita katakan betul-betul last rider Asia di MotoGP. Lama. Takaki Nakagami biasa je. Tak. Kan? Tak. Dia boleh kata tu zaman-zaman Dejiro. Dejiro Kato ke. Kan? Nakano. Lama sangat tu. Lama sangat dah. Boleh. Itu lah. Kan? Shinya Nakano tu dah zaman Kawasaki lah tu kan. Ini kita nak. Itu lah. Kita walaupun bukan pelumba Malaysia, tapi semangat tu ada. Semangat keasiaan. Ya, itu yang kita nak tengok. Ukhuwah kita bagi bahasa Jepun sikit. Ukhuwah. Aduh. So, cikgu saya sambung lagi bahagian Aprilia sebelum kita pergi. Okey, Nori Abe. Nori Abe pun lama lah tu. Okey, kita pergi pada bahagian Aprilia. Sekarang cerita pasal Martin pula. Okey. Seperti yang kita ketahui, Aprilia minta
kepada Dorna supaya diberi kelebihan kepada Martin supaya Martin dapat test motor RSGP sebelum dia kembali. Itu kita dah sebut sebelum ni. Betul. Tapi resultnya nampak ditentang oleh Ducati. Katanya yang saya terbaca tadi, Massimo dia pun tak sangka sebab rata-rata komen ataupun balas daripada pihak lain, Yamaha, Honda, mereka okey. Tak apalah, nak pun ambil lah. Tapi di sudut Ducati hanya satu saja yang tidak membenarkan, tak membagi restu lah kata. Yang tak bersetuju atas benda ni. Jadi dia kata Massimo macam pelik lah, apa hal tak nak bagi. Kalau dalam bahasa kita lah, bahasa mudah, bahasa sembang, kenapa tak nak bagi? Bukannya Martin tu boleh bagi cabaran kepada Ducati pun. Mana tahu kan dia, sebab dah berapa race dah Martin ketinggalan. So untuk kejar World Champ tahun ni memang boleh kata tak adalah. So itulah dia kata kenapa nak tergugat. Lagipun Martin bukannya boleh kejar World Champ pun untuk tahun ni. Tapi itulah, tapi saya lebih kepada pendapat Tadozzi lah. Bendanya bagus, idea tu bagus, tapi biarlah adil. Biar benda tu yang dibuat tahun ni apply pada tahun seterusnya. Bukannya buat tahun ni terus untuk tahun ni. Tak adalah, kita ambil masa dulu. Dia lebih kepada, kalau diberi macam tu, dia lebih kepada memberi treatment kepada individu. Memberikan special treatment kepada individu. Dia sebab benda sedang berlaku. Betul. Jadi dia akan membawa persepsi lain pula kepada Dorna nanti. Bagi saya Tadozzi cakap tu memang macam kenalah sebenarnya kan. Bukan dia nak menentang pun, memang dia orang tak ada benefit apa pun sebenarnya. Dan sebenarnya dari ada yang pendapat cakap sebenarnya kalau dia orang tak benarkan Martin masuk test, ibarat macam first disadvantage untuk dia lah, memang dia tak pernah test segi menjentera tu. Kedua adalah dia kata risiko kecederaan dia pula kan. Dia dah lah tak pernah test segi motor tu. Nanti tiba-tiba dia masuk balik berlumba dengan motor tu waktu dia dah sihat, nanti dia tak biasa dengan motor tu, dia boleh injured balik dengan motor tu apa-apa semua kan. Jadi ada yang kata macam tu kan. Tapi still kita kata benda ni rules. Kita tak boleh nak ubah rules kerana seseorang. Jadi bila kerana seseorang kita ubah rules, dia dah jadi bias. Habis tu nanti rider aku nanti tahun depan, adakah benda tu akan diberi treatment yang sama? Mula orang akan mengungkit. Dia akan jadi macam cakap, mengangkat benda ni macam orang kata fakta kes lah. Macam fight dekat mahkamah pun lah. Bila kes ni pernah menang dulu, kes yang ke depan pun dia akan kaitkan kes dulu menang. Kes yang sama macam ni kan. Jadi macam tu. Jadi sebenarnya memang kita kata ada sebab dia lah pihak Ducati menolak kan. Sebab tak ada apa-apa yang boleh digainkan pun. Nak kata dia berdendam pun memang tak ada pun sebenarnya bagi saya lah. Sebab korang yang lambat kan. Korang yang lambat untuk sign dia tu hari kan. So bagi saya macam apa yang dikatakan tu lebih kepada pandangan masa depan. Pandangan orang yang lebih dalam industri. Saya rasa yang bercakap itu. Dia nak jaga industri ni. Dan nanti tiba-tiba tahun depan cakaplah Fermin Odigay jadi macam tu. Oleh kerana Fermin Odigay ni tak famous, kau tak bagi pula. Yang itu hari kau bagi kawan-kawan ni, dia akan jadi tak adil. Dia akan jadi isu lain pula nanti. So itu yang kalau pergi lagi atas ulasan Tadozzi, ini juga tunjuk kelemahan Martin secara tak langsung kalau dia benarkan. Macam cikgu kata tadi, kerana takutnya dia datang, dia injured balik sebab dia tak pernah test. Betul. Bagi Tadozzi, dia ada kata, kami kenal Martin, dia akan cepat adapt. Betul. Dia bagi okey. Itu ayat bila bercakap dengan wartawan lah. Tapi kalau bercakap sembang, kita boleh kata Martin World Champ tu takkanlah benda yang bahaya. Takkanlah nak treat macam budak-budak. Dia tak pernah test, nanti takut terjatuh. Lah, dia juara dunia. Kau takkan tak tahu batas, takkan tak tahu had, takkan tahu cara bekerja sebagai World Champ. Jadi memperendahkan Martin pula pada masa sama. So, biar dia bekerja secara profesional lah, secara seorang juara. Barulah dia pun dihormati, barulah dia pun akan dihargai. Tak boleh. Ialah dilayan macam budak-budak, lain lah pula jadinya. Betul. Saya setuju juga dengan Tadozzi. Itu lah. Betul lah apa Tadozzi kata. Martin World Champ. Treat dia sebagai World Champ lah. Macam Ian cakap di sini, dia ulang balik, dia macam disebut balik macam Wandi cakap tadi dekat dalam komen. Ducati setuju je. Cuma start tahun depan. Yes. Betul. Sebab tak adil untuk tiba-tiba oleh kerana seorang ni nak start tahun ni. Dia jadi tak adil. Kalau nak buat rule, kita buat rule tapi kita apply tahun depan. Betul. Tapi bagi saya memang tak ada personal attack kepada Jorge Martin. Tak ada pun sebenarnya. Benda ni
ada orang yang main sentimen. Itu Dia sentiasa masalah ada. dia orang mula dah main sentimen. Oh sengaja ni tak ada pun kan. Kau apa kita benda-benda macam ni saya rasa dia orang lebih kepada profesionalisme. Dia orang memang kalau ada apa-apa keputusan, diorang memang akan panggil semua pengurus-pengurus pasukan untuk bincangkan apa-apa. Dan dia akan selalunya bila ada persetujuan dia akan ada satu yang bagi cadangan membina ataupun bagi sebab yang boleh untuk ragukan supaya orang lain nanti tak argue. Dia memang akan macam tu. Jadi saya rasa ini pendirian yang baik dan kalau diteruskan macam ni saya respect Dorna lah. Jangan bagi, bukan nak kata jangan bagi muka kepada Martin, tak. Jangan bagi muka kepada tekanan. Bagi macam tu lah. Stand atas apa yang dah dibuat. So, penambahbaikan yang bagus sebenarnya. Jadi apply bermula tahun depan. Itu yang terbaiknya lah apa yang nampak. So itu di sudut Aprilia cikgu. Tak ada apa-apa lagi di Aprilia. Satu saya nak address komen Pak Jabit. Pak Jabit kata sentimen sentiasa dimainkan. Lagi-lagi media Indonesia, berita bukan-bukan je. Okey, media Indonesia, berita dia orang padu-padu. Cuma kau jangan salah tengok page. Itu betul. Okey, kalau kau tengok page yang betul, kan memang berita dia orang padu-padu. Serius padu. Kita pun ada partner dengan berita daripada Indonesia juga. Tapi kita pun dah memang terlintas. Apa benda tajuk lah ni. Kan, kalau korang kata tajuk tu merepek kan sebelum ni kan. Poster clickbait tu. Dia orang bukan clickbait lagi dah. Fitnah terus. Itulah. Itu dia orang punya. Yang tu lain level. At least kita tweet kita bagi thumbnail je clickbait. Dia orang tak ada. Dia orang datang bagi fitnah terus. Suka hati je dia orang buat. Aduh. Jadi kita jangan terikutlah untuk buat sentimen, mainkan sentimen, memulakan sentimen apatah lagi. Janganlah. Okey, kita lebih pada kematangan. So seterusnya nak pergi ke mana? Saya nak pergi pada Honda je. Pergi Honda, ya, sila pergi ke Honda. Ya, kali ini Honda 1 2 3 tabik. 3 sekali top 10 selepas Ogura di disqualified lah. Kalau tak ada seorang tu akan keluar pada top 10. Tapi tak apalah. Disqualified pun itu part of the game, part of the race. So kita terima. Jadi Luca Marini nombor 10. Luca Marini nombor 10. Nombor 10. Penyudah yang terbaik dalam karier dia bersama Honda. Itu sejarah tercipta buat Luca Marini sendiri. So kepada peminat Luca Marini, tahniah kerana dia dah unlock top 10. Okay. Kalau untuk John Mir, dia pernah nombor 5 tahun lepas. Untuk Zarco hari tu nombor 5 pun pernah. So itulah. Sudah sekarang ni 3 pelumba dia sudah berada di top 10. Dah unlock top 10. So itulah, kita nak sangat Luca Marini next race. Betul. Akan datang dia kekal top 10. Saya macam ni lah. Kadang-kadang orang nampak saya bahan dia kan. Saya bahan dia bukan sebab bahan apa-apa. Saya takut juga orang kata saya ni Kang bahan Luca Marini sebab dia tu adik. Dia mula kan? Sebab no, saya bahan dia sebab dia macam sebab tak ada bahaya sebelum ni. Tapi bila performance dia makin meningkat, saya kena jaga lah. Saya kena cari mangsa lain. Saya rasa saya cari Fermin kot lepas ni kot. Jadi saya sebab sebelum ni nampak macam makanan kan, macam kita cakap kita kutuk-kutuk anak Carrasco lah kan, macam mana pun alah, bukan dia nak boleh buat impact apa pun dalam Moto3 dulu kan. Jadi Luca Marini tu, tapi tiba-tiba kali ni nampak perform. Yes, Luca Marini adalah seorang rider yang berpotensi tinggi. Bukan kita nak kata, kalau tak Honda Factory takkan ambil dia. Betul. Factory team ambil dia. Factory team ambil dia daripada satellite team Ducati. Satellite team Ducati, sebab dia orang nampak dia boleh pergi. Dia boleh pergi, dia ada ni. Cuma memang kita tahu kelemahan dia ada satu benda, saiz dia. Kisah dia memang ada ni, tapi memang dia adalah seorang pelumba yang potensi. Jangan fikir cikgu asyik bahan Luca Marini sebab cikgu tak suka dia. No. Saya sebab itu dulu macam mangsa yang paling vulnerable, yang paling terdedah, yang tu je aku tibai. Tiba-tiba sekarang ni dia top 10. Sekarang ni aku nak cari siapa pula? Tak, sebab kadang-kadang kita perlukan satu figure yang mana jangan dilupakan. Kalau kita nak bercakap pasal Riza, kesian juga orang asyik bahan dia, memperendahkan dia. So kita angkat dia secara lawak-lawak sikit tu. Okey lah. Supaya dia sentiasa orang tahu keberadaan dia. Betul. Komen dekat sini Pak Jabit. Ada baca khabar angin Honda nak ambil Pedro Acosta dengan gaji yang lumayan. Sekarang ni tim mana yang tak nak ambil dia? Bagi tahu saya.
Semua Itu tim satu. nak ambil dia sebenarnya. Kalau diberi peluang, dia nak ambil sebenarnya Pedro Acosta tu. Sebab dia orang tahu KTM tak ke mana. Sebab KTM dengan dilanda masalah. Sebelum ni, dia orang dah sebut dah. Yang dia orang tak nak bersaing dalam MotoGP ke depan. Tapi kita tak tahu perkembangan terkini macam mana sebab dia dah makin stabilize, KTM dah makin stabilize semua kan. Jadi masa depan sebab sebelum ni dia kata dia orang confirm untuk exit tahun 2026 kan. Tapi kita tengok dari segi kewangan KTM pun dah semakin pulih sekarang ni. Dia dah ada investor baru apa semua dan program perlumbaan pun masih diteruskan. Jadi kita tak tahu dia orang nak still genggam sebab still ada kontrak kan. So dia orang akan still genggam Pedro Acosta ke tidak. Tapi kalau offer kat mana-mana tim pun saya rasa guarantee dia orang nak. Betul. Acosta sebab dia satu masih muda. Dia masih 21 kalau tak silap umur dia tahun ni. Sangat-sangat muda. Kemudian penampilan pertama dia, debut dulu pun terus dia macam Aogura juga. Terus menunjukkan yang dia tu cepat belajar. Betul. Dia cepat belajar. So itu yang manufacturer lain nak. Lumba yang ada harapan dan cepat belajar. Satu lagi memang nampak jelas dia di Lita Lumba. Dia memang jenis eager, jenis nak. Dia bukannya selesa. Kalau macam Brad Binder, kita nampak satu masa, mula-mula je dia berhabis. Tapi kalau dah tak boleh pergi, dia mulalah makin lama ke belakang. Tapi aku tahu nampak dia akan fight. Memang lebih lagi lah. So, tapi nampak masih kesan yang sama lah. Kita sebut sikit pasal KTM dekat sini lah. Pak Jabir cakap KTM tak ke mana, pedih ayat cikgu. Ada sebab dia. Nanti mungkin isu-isu musim minggu-minggu depan, kalau slot segmen kedua tu tak ada pengisian, saya akan masukkan tentang KTM. Nanti kita bincang pasal KTM. Kenapa dan bagaimana dia boleh berada kat tempat di sekarang. Itu menarik tu. Tapi stay tune lah untuk edisi yang akan datang. Okay, kita nampak isu dia sama tau. Grip di pertengahan perlumbaan. Kita tengok pada race kali ni, tambah-tambah pula race di Termas ni, memang edge grip dan perlukan edge grip yang tinggi. Kita nampak memang awal-awal Pedro Acosta boleh pergi, Brad Binder pun boleh ikut kan. Tapi memang kita nampak bila start tak sampai pertengahan perlumbaan pun dia on fading away. Dia on dah satu demi satu potong balik kan. Jadi ini adalah masalah biasa bagi KTM. Ini adalah masalah yang normal bagi KTM kepada yang mana mungkin baru tengok musim ni. Musim lepas pun sama juga sebenarnya. Jadi ini memang benda yang membelenggu KTM. Jadi kita tak tahu sebab dia apa. Mungkin sebab WP suspension ke. Kita tak tahu. Saya tambah pasal KTM. Dua ni, Brad Binder dengan Acosta. Ini masa di Sepang test lagi. Saya ada pada sesi interview tu. Saya tanya Maverick sendiri. Maverick komen. Dua pelumba tu, Brad Binder dengan Acosta, dia orang lebih suka sideway. Dia orang lebih suka sliding. Sebab tu sekarang ni, Ineos dengan Maverick tak berapa menjadi. Kerana mereka bukan jenis yang macam tu. Maverick pun kata, itu bukan style saya. Tapi saya akan cubalah untuk jadi macam tu. Kalau tengok sebelum ni, Jack Miller naik KTM terus boom. Betul tak Jack? KTM tak lama, Jack Miller tak lama terus boleh fight. Sebab cara sliding pun cara Jack Miller juga. So maknanya jentera tu mengikut Maverick, dia nakkan macam tu. Dia perlu ubah arah melalui sliding. Terlampau banyak sliding baru boleh ubah arah. Dia tak senang dengan brake depan saja untuk makan seperti Yamaha. Betul. Seperti Aprilia. Itu adakah sebabnya ketiadaan production bike untuk KTM yang menyebabkan dia macam ni? Kata tu sebab itu yang menarik. Itu yang menarik untuk saya bawakan isu ni pada edisi yang akan datang. Dia banyak cerita pasal KTM ni sebenarnya. The rise and fall of KTM. Jadi kalau isu tadi, untuk Maverick, bila mana KTM ni kita nampak Maverick dah mula dapat rentak dia, maka itu petanda positif untuk KTM tu sendiri. Maknanya dia dah mesra kepada kedua-dua cara. Macam Ducati, Jack Miller dengan sideway dia menjadi, tapi dengan Pecco yang suka hard braking pun menjadi. Jadi dua-dua karakter pelumba tu suit dengan satu jenis jentera. So KTM pun kalau dapat Maverick ubah ataupun main peranan dia yang bukan jenis suka sideway ni dan menjadi, maka nantikan kebangkitan KTM. Dia boleh kata. Dia bagi saya lagi satu pun mungkin dia orang sebab macam saya cakap tadi, dia orang tak ada production bike, sport bike dan kita kata macam ni, jadi dia orang tak ada feedback dan sebagainya.
Dan kalau kita katakan motor dia orang yang mana dia orang jual pun motor-motor supermoto, motor sliding. Motor sliding. Kan? Motor-motor yang dia orang jual pun motor sliding kan. So tak tahulah, kita tak boleh nak kata apa. Tapi ada benda nak dikatakan sebenarnya bahagian tu. Kalau sebab itu kita masuk ke dalam kita punya file belakang, kalau tak ada isu apa kita akan bawa file tu ke depan lah. Untuk kita bincangkan pada edisi yang akan datang. Nanti kita akan tengok isu-isu tentang Honda, Yamaha. Kalau korang nak tahulah Honda, Yamaha, KTM, apa yang menyebabkan kes-kes diorang ataupun diorang punya performance macam ni, kita boleh bincangkan pada edisi yang akan datang. Sebab kita dah ada format baru dalam kita punya podcast ni kan. Jadi kita dah pun nak sampai 12.30 sebenarnya. Kita terus pergi ke tiga kat depan ni lah. Alex, Mark, Peko. Okay, pertama sekali lah Frankie. Okay, tak, kita kata Frankie lah. Tapi tak, kita nak ni yang tumpuan ni. Kita nak tumpuan ni dulu. Sebab masa kita dah singkat ni. Kan, okay, kepada kita kata peminat-peminat dekat luar sana lah. Kita katakan ini adalah permulaan perlumbaan ataupun permulaan musim terbaik untuk Peko. Sebenarnya. Ini dari data kan? Ya, ini adalah mengikut data. Dan semenjak sprint race diperkenalkan, ini adalah perlumbaan MotoGP ataupun musim terbaik MotoGP untuk Peko bagi 2 race pertama. Dekat tahun 2023 dia hanya dapat 41 mata. Tahun 2024 dia hanya dapat 37 mata selepas 2 race. Sebab dia tumbang dekat Portimao kan, tak silap kan? Tapi musim ni dia dapat 43 mata. Lebih daripada kedua-dua musim sebelum ni, 2023 dan juga 2024. Tapi still orang cakap dia tak perform. Orang memberikan tekanan dia kepada dia yang dia tu tak perform. Sebenarnya belum sampai masa. Sebab macam saya cakap tadi, Peko dia akan perform bila kembali ke track-track dia. Sebab korang kena faham, Peko tak pernah podium pun dekat Termas. Itu yang macam orang nakkan dia berada kat depan apa semua tau. Sebelum ni Peko tak pernah podium pun, even di Moto3, even di Moto2, di Termas Jero Hondo. Bukan track dia pun. Memang bukan track dia. Jadi kalau korang nak harapkan bulan dan bintang tu, dia tak dapat lah. Kita nak, sebab macam kami lah, kami ni bukan nak kata kami ni analis kan, tak. Cuma kami ni publication, kami ni macam saya pun, saya buat research saya sebelum saya commentate kan. Jadi kita tahu lah, okay, track ni memang pelumba ni tak bagus di track ni. Dia prolific dekat track-track ni saja. Sebab tu bagi certain weekend, kita tahu pelumba ni dekat track ni, kalau dia dapat nombor 5 pun dah cukup baik dia. Sebab tapi kita datang dengan jiwa peminat, kita tengok, aduh kalah lagi dia kali ni. Kawan ni boleh pergi lagi. And then kita tengok pula rekod Marc Marquez dekat Termas. Rekod all time lap record dia daripada tahun bila tak pecah? 2019 19. Maksudnya 2019 20 tak ada 20 Termas ada tak? Tak pasti. Jadi lepas tu kan berapa edition tak ada apa semua. Baru nak, boleh kata sebelum ni rekod pun dia pegang. Maksudnya dia yang terpantas sebelum ni. No wonder lah dia boleh perform dekat sini. Bagi saya macam tu. Cuma kalau korang nak kata nak tengok macam mana Peko, saya rasa sabar. Tunggu Jerez. Jerez. Sebab apa? Memang awal-awal ni bagi saya, kepada korang yang peminat Peko, korang rasa sakit sikit. Sebab apa? Lepas di kota Circuit of the Americas. Tempat siapa? Dia senang cakap, kita ada certain track kita dah tahu dah. Kalau dia tak perform kat Lita ni, baru ada peluang orang lain nak menang. Kalau kita sebut macam Marquez, Sachsenring. Kan? Memang track dia. Kan? Jadi untuk peminat-peminat Peko, saya rasa memang korang kena sabar sekarang ni. Dia berada dalam keadaan terbaik dia musim ni. Okay? Sepanjang dia berada dalam karier dia yang ada sprint race ni, ini adalah permulaan musim terbaik untuk dia. Kalau dia maintain macam ni dekat kota nanti, dia masih dapat podium, dia masih dapat habis nombor 3, nombor 2 pun finish podium antara untuk sprint race ataupun main race, dia masih berada di tempat yang baik. So apa? Tunggu balik ke Eropah nanti balik. Sebab apa? Kita kena ingat balik Jerez selepas tu. Tragedi yang jadi dekat Jerez macam mana? Yang hampir menamatkan karier Marc Marquez. Waktu tu dia berada on the top of the game. Sekarang ni dia berada on top of the game, dia kembali di Jerez. Dia akan banyak sentimen nanti kat sana.
Saya rasa kepada peminat Peko korang kena sabar je. Saya bersama anda. Saya bersama. Saya bersama anda. Sabar. Ya. Okay, jadi pendapat daripada mungkin Wandi untuk perlumba lain ataupun Peko juga ke macam mana? Bagi kita pergi pada Peko lah sebab cikgu cakap pasal Peko ni. Betul, daripada data tu tak menipu. Data tu sendiri membuktikan bahawasanya Peko tahun ni lebih baik pada tahun lepas. So, dia pun world champ. Ya. Jadi semangat dia untuk terus juara itu memang takkan padam. Betul. Sekarang ni tengok apa yang kami tulis. Kami tulis di sudut sains sukan. Ya. Okay. Kami tulis tu pun mengikut keadaan yang Peko sekarang. Ya. Gelagat dia, gaya dia. Itu yang kami dapati. Dan dia sekarang ni berdepan dengan masalah diri sendiri. Itu je, diri sendiri. So, bukannya kata jentera terlampau haut ke, walaupun dia kata tak ada feeling apa semua. Okay, bukan bermakna jentera tu betul-betul tak boleh. Kalau jentera tak boleh pergi, mesti dia akan tamat jauh lebih teruk berbanding yang sebelum-sebelum ni. Tentulah pungutan mata dia mungkin bawah 20. Kalau jentera betul-betul tak bersedia untuk dia. Jadi di sini, feeling dia tu boleh bercampur baur disebabkan pressure yang diletakkan oleh mindset dia sendiri. Betul. Dia dah world champ, dia mesti ke depan. Okay, dia sebab dia sendiri kata saya lumba bukannya untuk tempat ketiga, tempat keempat. Tinggi woi tempat ketiga. Tinggi. Tapi dia kata itu bukan tempat dia. Saya garuk kepala cikgu. Nak. Maknanya dia memang letak daripada ayat tu kita dah nampak. Dia hanya letak tempat dia hanyalah menang. Itu tak menang. Dia meletakkan pressure di tempat yang tak betul bagi saya. Dia terlampau tinggi. Sampai yang kita kata even dia bercakap pasal nak kembali ke jentera lama 24 dan sebagainya kan. Saya rasa mesti terlalu awal dan saya rasa pun itu dia lebih bercakap melalui emosi dan sebagainya. Betul. Saya pun percaya itu lebih pada emosi juga. Merajuk mungkin dia nampak Frankie dengan Alex dengan jentera lama makin baik. Tapi kita ingatlah macam kita cakap tadi, Frankie dan Alex berbekalkan data yang setahun Peko dah ambil. Kan, jadi mungkin sebab itulah dia dapat bagi input dia orang ni dapat perform atas jentera tu kan, sebab data dah ada kan. Dan memang kita kata kalau dari segi statistik dia pun memang jentera factory ni dalam modern MotoGP ni lah, semenjak tahun 2015 ke atas ni, memang jentera MotoGP factory memang sedikit sukar untuk dikawal ketika awal musim. Masuk dalam 3-4 hari lepas tu dia orang akan dapat pergi lah. Dia kata bukan tempat dia. 3-4 dia tak tahu Mark Marquez bagi pinjam ni P1 tu. Saya rasa sebab saya rasa dia akan ada fight tertentu dia nanti. Zamorano dia akan ada. Data tu menunjukkan tahun ni Peko lebih baik, tapi dia tetap risau sebab tahun ni teammate dia Mark dalam sejarah Marquez tak pernah kalah dengan teammate sendiri. Tapi itu sejarah Muhammad. Sejarah boleh berulang ataupun sejarah boleh dilupakan. Atau tercipta sejarah baru. Cipta sejarah baru. Kan mungkin lah. Jadi seterusnya saya pergi Alex. Alex ada benda menarik sikit. Okay. Baik. Sebab tadi cerita pasal sejarah. Okay, cerita sejarah Alex. Alex Moto3, Moto2 dia ambil masa sebelum jadi juara dunia. Betul. Moto2 dia berapa lama? Dan saya selit sikit Wandi. Kena ingat Alex Marquez bekas juara dunia Moto2. Kadang-kadang orang terlupa benda tu. Orang fikir dia ni just macam adik Marquez. Dia ibarat macam adik Marquez boleh naik. No, dia bekas juara dunia Moto2. Okey, sambung Wandi. So karakter Marquez macam yang saya cerita awal tadi masa Moto3, Alonso tadi. Okay, dia bukan jenis sekali join terus dapat one click dapat macam Marquez, macam Acosta. Tak. Dia perlu masa. Tapi masa dia kalau di Moto2 pun dia perlu 3 tahun ke 4 tahun macam tu sebelum jadi juara dunia. Di MotoGP sekarang ni kalau kita tengok dia dah berapa tahun. So dia peningkatan yang dia tunjuk sekarang ni menunjukkan dia dah mula matang dan dia dah mula dapat tempat. Kalau kita tengok statistik Alex, makin tahun makin baik. Dan bila dia tengah top, dia akan fight championship. So ini yang nampak sekarang ni, tahun terbaik dia dan boleh jadi dia akan fight championship tahun ni. Dia boleh fight championship ataupun kita kata dia boleh jadi disruptor. Dia boleh jadi pengganggu. Dia macam ni lah. Macam kita kata role Mark tahun lepas. Kan? Antara Fabio Giantonio mana datang championship. Jorge Martin dengan Pecco Bagnaia.
kan? Disruptor dia adalah Marc Marquez. Dia yang datang mengganggu. Dia yang curi-curi point. Kalau kita letakkan harapan kita World Champion tahun ni antara Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia, pengganggu Alex. dia adalah Alex. Tahun ni. Dia punya key player dia dekat sini adalah Alex. Salah seorang mungkin akan dapat nombor 1, salah seorang akan dapat nombor 3. Kalau nombor 2 ni asyik Alex je, sakit korang. Dia jadi macam itulah juga. Disruptor dia akan jadi Alex. So itulah daripada sejarah yang telah Alex buat, maka tahun ni kita bagi tumpuan lebih pada dia. Betul. Dan itu pun diakui sendiri oleh Tadozzi. Saya baru baca tadi. Tadozzi pun meletakkan Alex ni dalam perhatian. So dalam perhatian tu ikut dia nak perhati untuk apa. Mungkin nak perhatikan Alex kalau bagus, serap ke dalam factory ke. Tapi dia dalam perhatian. So sebab dia percaya Alex sekarang ni mengikut apa yang dia dah lalui Moto3, Moto2, once dia dah top, dia akan top. Ya. Dan kena ingat juga sebenarnya kadang-kadang orang terlupa juga Alex ni juga dia bekas podium sebelum Ducati lagi. Dia pernah duduk 2 kali podium ketika dia berada dalam Honda Factory tahun 2020. Jadi ramai yang terlupa bahagian tu. Yang sebenarnya dia ni dulu bekas rider factory, World Champion kan. So dia World Champion dan terus masuk Honda Factory mungkin sebab ada pengaruh abang dia. Mungkin kan. Lepas tu dia terus kena tenang ke Castrol, LCR. Tapi waktu dia bersama factory tu pun dia dah ada orang cakap apa? Dengan pencapaian podium. Maksudnya dia ni memang ada potensi dengan jentera yang betul. So nantikan lah. Kita nantikan. Okay. Baik, ada apa-apa lagi tambahan untuk minggu ni? Kalau kita nak petik suara lagi ataupun dah 12.30 dua ni. Itulah rasa habis sini sebab kalau Mark pun cerita apa sangat yang ada sebab dia memberikan kebosanan kepada pendengar. Dia tak menjadikan halwa telinga, dia jadi hawau telinga. Baik. Okey, jadi kita akan producer kita pun dah cakap kita rehat sekejap. Kalau kita tunggu nanti edisi akan datang dia akan lebih menarik lah dua-dua orang ni untuk kita fikirkan. Tapi kita rehat sekejap, lepas ini kita akan kembali dengan penutup macam biasa. Tunggu. Saya nampak dah nama-nama penulis-penulis kita yang selalu ada ni masuk dah masuk dah. Okay. Dia tahu. Dia tahu je ni. Dapat bau dia orang ni. Okey, kita jumpa selepas ini. Kita balik ke penutup kita di Extremo OKGP.